بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardhu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi membahaskan bab yang ke-10, bab yang menceritakan kepada kita bagaimana musuh ingin menghapuskan bentuk kekeluargaan ataupun bentuk keluarga Islam. Yang mana kita mengetahui bahawasanya sistem keluarga merupakan perkara yang disarankan oleh agama kita. Sebab itulah Islam menyarankan kita supaya berkahwin dan mengharapkan kita daripada melakukan perzinaan. Jadi untuk itu Islam telah meletakkan beberapa garis panduan bagi golongan ataupun mereka yang tidak berkemampuan untuk berkahwin. Maka mereka perlu menjauhkan diri mereka daripada berlakunya perzinaan tersebut. Di antara kaedah ataupun asas-asas yang perlu dilakukan untuk mengelakkan perzinaan itu seperti mana yang telah kita bahaskan pada minggu-minggu yang lalu. Antaranya menundukkan pandangan. Begitu juga Islam mewajibkan hijab ke atas perempuan Islam dan tegahannya dari menzahirkan anggota-anggota yang boleh menimbulkan fitnah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 305, iaitu Islam mengharamkan percampuran di antara lelaki dan perempuan demi untuk mengelakkan perzinaan tersebut. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pengharaman percampuran. Islam melihat masyarakatnya sebagai masyarakat tersendiri. Kaum lelaki maupun wanitanya mempunyai kedudukannya masing-masing. Tidak boleh berlaku percampuran antara kedua jenis ini kecuali melalui perkahwinan. Jadi yang kata Islam ni dia ada kaedah dia tersendiri. Sebab itu kita pernah dengar hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu gharib, sayaudu kama bada'a." Okey, kalau kata Rasulullah, dia ada sambung lagi tu. Jadi disebut bermula Islam itu pelik, gharib ataupun pelik kita panggil dagang. Sayaudu kama bada'a, dan dia akan kembali menjadi dagang. Nah, abang kata Islam ni pada permulaan kemunculannya nampak pelik. Okay, ialah sebab muncul dalam keadaan masyarakat jahiliah yang tidak ada border di antara pergaulan sama ada lelaki dan perempuan. Tapi dengan kedatangan Islam, maka ia membataskan perhubungan dan percampuran di antara lelaki dan perempuan itu. Sudah tentulah masyarakat tersebut ataupun masyarakat pada ketika itu memandang pelik apa yang terkandung, apa yang diajar oleh Islam. Jadi penulis ini nak cerita dekat kita, Islam melihat masyarakatnya sebagai masyarakat tersendiri. Nah, tak kata kita ni pelik pada orang. Pelik pada orang dari segi apa? Daripada segi pandangan orang ataupun mata-mata yang pelik. Yalah sebab dia duduk biasa mengaji dekat UK, campur lelaki perempuan, halal haram tak kira. Datang nak kena cerita bak halal bak haram, tak boleh campur lelaki perempuan. Itu yang pelik tu.
Tapi kalau dah memang keedah dia tak ada percampuran, tak ada pelik. Jadi Islam ni masyarakat dia masyarakat yang tersendiri. Dia tak ikut orang. Dia ada stand dia sendiri. Yang mana kaum lelaki maupun wanitanya mempunyai kedudukan masing-masing. Habis tu Tuhan sebut, okey. Ayat tu Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sambung dia bima fadallallahu ayat dia. Yang mana Tuhan sebut, lelaki itu pembimbing bagi perempuan. Yang mana Allah Ta'ala lebihkan di antara satu sama lain. Ayat dalam surah Al-Baqarah atau surah apa nama An-Nisa. Nah, apa kata bagi Islam ni sama ada lelaki sama ada perempuan memiliki keistimewaan yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kedua-dua jantina tersebut. Jadi setiap jantina memiliki kedudukan, keistimewaan yang telah digarispandukan oleh Islam, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan abang kata perempuan tak payah ikut cara lelaki untuk mendapatkan martabat yang tinggi. Begitu juga orang lelaki tak payah turun sampai menjadi ataupun mengikut martabat perempuan untuk mendapat kedudukan yang mulia. Tak payah. Sebab setiap lelaki dan perempuan mempunyai kedudukannya masing-masing. Ini benda yang kita kena faham. Tidak boleh berlaku percampuran antara kedua jenis ini kecuali melalui perkahwinan. Jadi lelaki dan perempuan ni kaedah dalam Islam tak akan bercampur melainkan melalui kaedah perkahwinan. Dia tak boleh nak terus sekali. Walaupun dia sahabat baik, best friend, pen pal, jangan malak lah kan. Prankster, main malak ni kan. Sasa kawan boleh baik tidur rumah, contoh. Tak boleh. Member Facebook, kan, Twitter, mana boleh. Kawan dalam tu lah. Tunggu ikut kaedah juga. Ni sampai merantat ni, tunjuk habis semua kat kawan. Lepas tu tak. Jadi nak abang kata, kaedah ni merupakan kaedah yang dilarang oleh Islam. Yang mana percampuran di antara lelaki dan perempuan dan daripada segi pandangan Islam tidak lain dan tidak bukan mestilah melalui proses perkahwinan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Sadaqallahul azim. Artinya, apabila kamu meminta sesuatu yakni keperluan kepada mereka iaitu isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang keadaan para sahabat yang berhajat ataupun yang berkomunikasi dengan isteri-isteri Nabi. Maksudnya perempuan lah. Yang mana kaedah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka apa dia? Berkomunikasi melalui belakang tabir ataupun hijab. Macam kita buat benteng tu kan, kita buat terai tu, kat orang perempuan tu, kaedah dia berkomunikasi melalui terai tersebut lah. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Nak tak payah tengok muka tu sampai tahap tu punya Islam juga. Sebab apa? Sebab daripada pandangan mata turun ke hati. Sebab itu kaedah Islam ni Tuhan sebut dalam ayat ni, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi, walaupun benda tu khusus kepada isteri Nabi, tapi secara umumnya kepada seluruh muslimin dan muslimat. Tak kira lah, siapa pun yang kita berhajat, yang kita berkeperluan, yang mana dia bukan daripada jantina kita yang sama, maka seeloknya kita berurusan melalui belakang tabir ataupun hijab. Tadi itu saya pergi di Mekah. Orang Mekah ni hebat. Pernah satu keluarga orang Malaysia, tapi dah beranak di Mekah, jadi orang Mekah lah. Walaupun adik-beradik, dia takkan makan ataupun takkan mencampur sekali, especially bila tetamu mai lah. Dan abang kata dia ada side belah lelaki, dia ada side belah perempuan. Kita ni kalau adik-beradik main macam biasa kan. Oh ya, ni Pak Long Hang, ni Pak Long Hang. Ni polimer dia Malaysia pula. Allah tak sangka lah nak kita lelaki perempuan kan. Dia rendah lah. Mereka tak. Mereka pun side lelaki-lelaki, side perempuan-perempuan. Sebab apa? Sebab nak jaga hati. Bagus lah, kaedah tu. Kita kalau boleh buat teratur, kita hebat lah. Tapi teratur ada lah. Pasal lepas Pak Long main berapa lumpur lah. Lumpur ni dia kata tak apa lah. Padahal lumpur tu boleh nikah lah. Salam dia rendah cupu-cupu ni pun.
Ratat. Mak pak pun tak kata apa, mak pak pun tak reti nak kata apa. Tak reti pun tak kata, tambah tak reti. Sebab apa? Bukunya macam ni. Tak kata mengkelan. Padahal buku boleh nikah. Tapi bila boleh nikah haramlah kaedah dan salam. Ni kira hak balik lagi. Jadi nak kata benda ni merupakan perkara yang dijaga, yang dikawal oleh Islam. Okey. Tapi itulah kita ni ikut kaedah dia. Okey, berurusan belakang Tuhan. Jadi itu setengah-setengah tu guru ni kalau jenis lecture mengajar nak ada cerai ni kan. Jadi kita ni tak galak dah buka tu ujung tu kan settle. Selalunya macam masjid kan, kita tutup cerai. Sebab apa? Sebab tu guru tu nak jaga. Okay. Walaupun dia tu guru tapi dia jaga. Sebab takut daripada pandangan mata turun ke hati. Kan? Orang buka pula pasien tak tengok ustaz tak boleh duduk pula dah. Nak kena tengok muka juga. Buka terai boleh kot. Buka tidak. Tak ada masalah. Tapi kalau ustaz hak betul ni lah. Aku pun baru nak start lah. Kan? Dia tak boleh buka. Sebab apa? Nak jaga hati. Dia dah mengaji pondok-pondok. Pondok betul ni lah. Kan? Dia macam kau. Tak pun duduk dia kita. Laki duduk balik ni lah. Perempuan duduk balik sana. Senang. Perempuan tengok suara ya. Tak pun kalau nak tengok juga. Bawa kamera daripada TV kat sana tengok. Settle. Okay? Sebab apa? Dia tidak. Ataupun dia sebut seperti mana yang Tuhan nyatakan kat sini. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu. Hati kita lah orang lelaki ni. Dan hati mereka. Iaitu hati orang perempuan tersebut. Kalau hijab yang difardukan ke atas ummahatul mukminin lebih menyucikan hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan bintang-bintang petunjuk. Nah, tak kata para sahabat Nabi pun Allah Ta'ala suruh cakap belakang hijab. Mereka itu merupakan bintang-bintang yang Nabi sabdakan ashabikan tujuh. Sahabat-sahabatku ni macam bintang-bintang. Nampak kalau macam bintang-bintang ni tak ada lah tu perasaan hati ni nak bergolak dengan sama waktu dengannya. Okay? Bagaimana pula dengan kaum lelaki di zaman ini? Nah, tak kata kalau mereka pun Allah Ta'ala suruh jaga sampai teratur. Tak bintang kita yang bukan kata bintang, tapi bintang mendarat pun. Itu dia tanya tu, bagaimana pula dengan kaum lelaki di zaman ini? Itu yang meratek tu. Itu yang masuk metro bila tu main dulu lah. Tak ingat ustaz meratek tu. Tak urut buat betul dia 120,000 lah. Macam sahabat tak? Baca tak apa. Tu pun ustaz juga. Dengar kata popular lah pula. Aku duk tunggu siapa dia ustaz tu. Ngeri. Tu tak tahu ustaz tu boleh ukur tu. Kita yang baru nak start ni agak tahu lah. Jadi itu jangan berherak dengan title zaman multimedia super koridor. Benda ni semua benda luar aja. Sebab jumpa ni benda nak pakai lah. Tapi baguslah dia boleh pakai bila kita. Kita nak tembak ya, nak pakai subah-subah dia. Tak pakai-pakai juga. Balik Mekah lemah alamat. Dah. Maksud kata benda hak yang buat betul-betul lah. Hak salah kena mati salah lah. Ni keedah kita. Jadi itu kita tak heran. Siapa-siapa yang melakukan kesalahan, kita tak salah. Walaupun dia ustaz, walaupun dia Perdana Menteri, walaupun dia Menteri Kewangan. Contoh. Dia sebut tu. Takkan tak boleh buat. Dia pun orang yang kita juga. Takkan nak buat salah langsung. Memanglah kita nak wasap tiak tu. Tapi agak-agak lah. Mau kenal lah dengan wasap tiak yang dilaung-laungkan. Jadi ini semua benda-benda yang kita kena faham. Okey? Sudah pastilah mereka lebih berhajat kepada hijab wanita. Nampak kata kita zaman dah ni. Sudah pastilah memerlukan hijab tersebut. Penutupan pandangan mata kita daripada memandang wanita-wanita yang boleh merosakkan hati kita. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi pun telah turun itu. Tambahlah kita sama Allah ni no. Benda ni dia kena duduk sengat-sengat, fikir balik elok-elok, baru tanya hati kita, aku ni jahat ke tak? Baru tahu kita jahat ke tak? Kalau tidak, dia rasa kita baik hidup lah. Padahal hati kita ni pantang melempar melintah lah. Tak melintas tak apa, melintas mau tahu ikut mata tidur beli. Itu yang dia pakai ribbon jalan siang-siang. Sebab apa nak cover isi mata. Alasannya panas apa? Bohong lah. Katanya ada berikan. Senang nak cover, nak counting, nak tengok yang mana beli. Orang lelaki lah pakai aku lah. Aku pun lelaki lah. Jadi ni benda yang kita kena tanya diri kita.
sejauh mana pegangan dan pelaksanaan kita tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluna rajula bi imra'atin illa kana syaitan salisuhuma, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada seorang lelaki yang bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan kecuali syaitan adalah yang ketiganya. Ayat ni macam pernah dengar ya, okey. Ayat ni Nabi sebut kat Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau merasakan kita hanya berdua sedangkan Allah lah yang ketiga? Waktu mana Nabi duduk dalam Gua Tur, dalam peristiwa Ma'al Hijrah, penghijrahan Nabi yang kita sambut awal Muharram kemarin ni. Sama juga ayatnya. Okay? Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, hang rasa kita dua orang saja ke? Padahal Allah yang ketiga, Allah bersama dengan kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu jangan takut, Tuhan dengan kita. Okay? Cuma kalau kita dengan Tuhan lah, kalau kita ikut apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau kita tak ikut apa yang Tuhan suruh, setan lah duduk dalam kita. Dan dia yang tu kan. Jadi, Nabi sebut dalam hadis ni, tidak ada seorang lelaki yang bersunyi-sunyian. Yang abang hantar tu khalwat lah ni. Seperti khalwat. Bukan khalwat geng-geng tarikat tidur zikir tu. Ni khalwat manteknya, lelaki ni yang perempuan. Duduk kat mana? Tu, Batuus. BKE, Batuus Kulit Express. Bohong lah, gila. BRR, BORR, Batuus. Oh malah. Oh baru dah. Cuma tak ingat lah lingkaran lah. Okey rumah lah. Okay. Dan tu. Ni yang Nabi sebut ni. Okay. Kecuali syaitan adalah yang ketiganya. Itu RR tu kita tidak sebut. Nak batang lagi kita tahu Nabi. Batuan sepuluh tu apa dah? Apa kita tahu ni? Apa tu kita? Tanya pun tak boleh jawab lah. Okay. Lingkaran luar Batuan tu kan, duk melepak dekat pantai Berosing, dia tengok dua orang kan. Tak payah balik lagi. Okay. Jadi nak kata Nabi sebut terang-terang, tidak bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan, mereka syaitan yang ketiga. Tapi yang Ustaz Azhar dulu kata tu, nak buat markah boleh, tak pak tengah-tengah. Jadi dia kata Ustaz ni buat lawak apa benda betul? Dah background sangat, jawab betul lah. Jadi saya nak buat markah saya pergi mengaji boleh tak Ustaz? Boleh. Naik motor boleh. Tapi bompak dia tengah-tengah. Kan? Dia bakal pok mentuanya, masa dia duduk belakang. Tapi dia berarti dah kemas sangat nak buat masa pergi kuliah bunyi pun. Kan? Abang dia pergi sendiri lah kot. Nak kalau pergi mana. Nikah itu kita pergi lah sekali. Ni waktu cinta bukan main, nak bercendui-cendui kata orang tua. Kan? Main nikah dah nak dah. Tak duduk rumah dah kot, dia aku seorang pergi dah hari, ajak kecil orang semua. Satu lah, dia kata cinta ni kot. Orang pernah cinta, nanti lah. Tak pernah cinta, orang nak tahu. Jadi tu keadaan ahli tarikat ni. Antara syekh tarikat, dia suruh kita bercinta dengan manusia dulu. Kalau kita dengan syekh tak pernah cinta ni, cinta dengan manusia dulu. Sebab tu baru kita boleh bercinta dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau dengan manusia pun kita tak pernah bercinta, takut-takut kita sukar untuk bercinta dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita tak feel, kita experience, tak merasai pengalaman tersebut. Orang pernah bercinta ni dia tahu ke tak? Makan tak kenyang, tu istilah Melayu buat pulang, yang kita tengah cinta, fall in love. Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Sama-sama dekat ada nikah lah. Allah! Kan? So tu bercinta dengan makhluk, apatah lagi bercinta dengan Allah Ta'ala. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhan, perasaan hati dia jatuh makrifat dengan Tuhan, lagilah. Tu yang dia boleh semayang sunat berapa rakaat. Kita nak buat 2 rakaat pun jenuh. Kan? Sebab apa? Sebab dia dah merasai benda tu. Satu yang dia boleh zikir ribu-ribu. Kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah pun maghrib ya lah. Kita nak sebut dah. Contoh. Sebab apa? Kita tak rasa. Kita tak rasa, kita tak boleh pergi. Aku pulang, dia tak tak boleh. Aku tak rasa. Hanya rasa bukan aku. Tapi dia tak. Tapi dah nama kata mengajak, kita ulang. Sila kerja kita. Tak marah-marah. Heran apa?
Kalau tak ada macam ustaz, tak payah main ngajak dah. Semua senyap dia kecil. Okey. Habis tu kaedah dia. Habis tu orang yang bercinta ni kaedah dia juga. Apatah lagi bercinta dengan Tuhan. Dia merasai kesedapan yang amat melakukan amal ibadat. Benda tu yang kita nak cari dalam hidup kita. Walaupun hanya seketika. Kita merasai kesedapan, kelazatan beribadat kepada Tuhan disebabkan cinta kita kepada Tuhan. Sama dengan kita mencintai makhluk. Kita sayang kat bini kita, kita sayang dekat anak kita, kita sayang dekat mak-mak kita, ahli keluarga kita. Habis tu kaedah orang mencinta ni, dia punya falsafah dia memang gila dia. Lautan api sanggup ku renangi. Tembang ni mau tahu. Kan cuba bayang tak lautan api ni bro. Laut desa tu pun hang berenang selegat bulan saja ya. Ni api mah api jam sikit. Dia tak tahu. Itu dah cinta. Itu orang kata cinta tu buta. Betul pokok gila ni buat kelak istilah jauh-jauh kan. Cinta ibarat kura, makin digaru makin sedap. Apa tak boleh dengar benda ni semua? Oh. Pokok jiwa ni jangan datang. Dia kadang-kadang pokok ni kan, dia duduk kat tepi-tepi laut, kadang-kadang tempat-tempat peranginan yang geng-geng duduk jual kitchen apa semua tu kan. Mereka ni punya artis-artis yang otak-otak dia gila-gila gitu. Artinya kadang-kadang dia punya idea keluar kita pun tak kuasa. Yang senang dah orang istilah cinta ibarat kurang. Makin digaru makin sedap. Siapa ada korak dia tahu lah. Dia kata sedap tu. Dia pun korak Ustaz. Ustaz tak nak korak, Ustaz tak tahu. Sebab kaedah benda kata ni benda gabu syok dia. Kaedah cinta lagi dua. Jadi nak ada kata ni kaedah dia. So kita ingat, lelaki dan perempuan janganlah duduk bersunyi-sunyian. Sebab apa? Syaitan adalah yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi. Sabda Nabi lagi, iyyakum wadkhulu 'ala an-nisa'. Faqala rajulun min al-ansar, afara'aytumul hamdu? Ay aqaribu zawji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdul maut. Atau kama qala Rasulullah. Artinya, awas kamu dari bersunyi-sunyian dengan kaum perempuan, kata Nabi. Jaga-jaga, jangan duduk melepak dengan perempuan ni. Duduk tak duduk berdua-duaan. Okey. Dia kata tu ada orang lain duduk tengok saya sembang. Memanglah orang duduk tengok, jangan tu saya duduk gagal duduk dengan dia tu buat apa lah orang tengok. Okey, ini Nabi sebut ni. Seorang lelaki dari kalangan Ansar mencela, apa pendapat kamu tentang kerabat-kerabat suami? Aqaribuz zauj. Okey, sabda baginda adalah maut. Okey, kena diri ni. Awas kamu dari bersunyi-sunyian dengan kaum perempuan, kata Nabi. Maka seorang lelaki dari kalangan Ansar mencela. Okey, Ansar, golongan-golongan yang berada di Madinah. Apa pendapat kamu? Apa pendapat anda tentang kerabat-kerabat suami? Aqaribuz zauj. Nak kata ipak lambai ni lah. Kalau ipak lambai pun, benda tu bukannya haram lil abad. Nak kata di ipak kita, abang ipak kita. Nak kata sahabat-sahabat lelaki kita, sahabat-sahabat suami kita. Maka sabda baginda adalah maut. Alhamdulillah. Nak habak kata, kita kena juga menjaga batasan dengan ipar lambai kita. Boleh faham? Dan tidak tak ada lah dalam zaman kita ni kes, sumbang mahram. Abang ipar pakai adik ipar, adik ipar pakai kuat ipar. Tapi sebab apa? Sebab ni jadi kena rinsan. Supaya walaupun aqaribuz zauj, nak abang kata kaum kerabat belah suami kita, ipar lambai kita ni ataupun dia panggil ipar duai kita ni, kita tetap kena menjaga batasan-batasan tersebut. Kenapa? Setan tetap akan menggoda. Yang haram abad nikah ni pak betul dengan mak betul ya. Betul. Yang tu yang kita tak boleh nikah sampai bila-bila. Ada ipar kita, mati bini kita, boleh nikah ke dia? Kalau dia mau kat kita lah. Kalau dia tak mau tahu, carilah orang lain. Yang pada perkata apa ya, ambil seperdu carilah perdu lain sama. Sebab macam mana perdu tu yang kena pun. Kan? Perdu lain tak kena dah. Jadi nak abang kata, mati bini kita boleh nikah kan? Dengan adik ipar kita. Sama juga trend. Trend boleh nikah kan? Dia tak boleh tak lalu. Tak lalu ada, dia kata ada. Dia bagai keluarga. Jadi nak abang kata kaedah dia macam tu. Yang tak boleh ni, mak mentua. Haram mu'abad. Sampai kata, tok dia, tok wan dia, mak tok dia, tu semua tak boleh nikah. Ni tatap trend ni nak nikah dengan mak mentua.
Ada tak ada zaman mati juga sebuah Florida ni bekerja. Kerana dia tak buat lah cerita dalam TV, belakang lah apa lah. Itu semua nak abang kata cerita merepek yang berlaku dalam masyarakat kita. Bercinta dengan puak tiri dia, ngeri. Kan? Puak tiri pun macu je. Mak tak bisa muda. Mak ni malah mak 40, puak tiri mak 34. Kan? So anak darah dia mak 18. Kenal kat puak tiri dah pula. Ni kaedah-kaedah yang kita kena faham. Jadi Nabi sebut, okay, yang mana ditanyakan oleh golongan-golongan Ansar, apa pendapat anda tentang kerabat-kerabat suami? Okay, nampak kata ipar tuai kita, maka Nabi sebut adalah maut. Nampak kata kita kena berjaga-jaga juga. Takut-takut jatuhnya penghinaan di dalam pergaulan tersebut. Sabda Rasulullah SAW, la iyata'na fi ra'si ahadukum bimahiti min hadith khairul lahu min ayyamsa al-mar'ah la tahilla laha. Atau kama Rasulullah SAW. Artinya, salah seorang dari kamu menikam kepalanya sendiri dengan jarum daripada besi adalah lebih baik bagi dirinya, ataupun adalah lebih baik baginya dari menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Nah, abang kata ambil besi tutup kepala kita ni lagi bagus. Okay? Ataupun ambil jarum tekan kat kepala kita lagi bagus daripada kita lebih pegang anak darah orang yang tak halal bagi kita. Kan? Duduk tak duduk nak ramai-ramai pegang orang kan. Kaki raba ni motor lah. Tapi lah kita jangan nak bayar no. Bangla lah duduk raba pula lah ni. I'm sorry to say. Mereka yang duduk kongkong lah ni. Sampai kita nak bayar pun sebayang. Okay. Jadi nak abang kata ni pasien yang tak nak kerja ni. Duduk tak duduk pergi raba. Tangan anak darah orang ni. Pergi raba tangan anak darah orang ni. Lagi kita cucuk tangan kita tu ataupun kepala kita dengan jarum besi adalah lebih baik daripada kita memegang perempuan yang tidak halal bagi kita. Okay. Kaedah dia kalau dia tu anak darah kena pergi minta halal kat pak dia. Tak. Dia kata tadi dia pegang tangan anak kecil siapa ramai kat tongkol. Tak lain dia. Agak-agak pak dia tak ada darah. Kalau pak dia pergi campur tak apa itu lain. Okey. Rumput orang motor dia. Tu kalau anak darah dia, kalau bini orang tak jumpa lagi dia. Tak. Kena lagi pula 6 lain yang tu kat bayi. Angin. Okay. Jadi nak abang kata dosa buat kerja merepek ni kerana ia dilarang oleh agama kita. Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan perempuan-perempuan ahli syurga dengan sifat-sifat perempuan-perempuan merdeka yang sentiasa menjaga kehormatannya di dunia. Okay. Jadi itu kaedah orang perempuan ni, dia kena menjaga kehormatan diri dia. Okay. Jadi itu sabda Nabi dalam hadis yang lain yang kita pernah dengar, yang mana orang perempuan ni bila dia jaga semayangnya, dia jaga puasa dia taat kepada suami dia dan dia menjaga kehormatan diri dia, maka Tuhan kata pilihlah pintu syurga mana yang hendak engkau masuki. Hebat. Tengok macam senang dia, padahal susah dia Rodi. Okay. Jaga semayang tu pun selesai lah, susah. Puasa pun selesai. Sebab mereka ni bersangkutan dengan cuti. So bila cuti tu dia nak mula balik tu bukan senang. Tu yang dia suka drag tu. Sepatutnya dah boleh semayang maghrib dah. Dia tak ada apa subuh ikut semayang. Tak tahan. Jenis ni yang tak tahan. Dia kena mujahadah sungguh. Kita tak cuti seminggu nak kerja pula pun balak tu ya. Tahu. Okay. Jadi nak abang kata sebut tu macam senang, tapi dia memerlukan kepada mujahadah yang tinggi. Lepas tu nak taat ke lelaki, Allah hak lain boleh taat, nikah lain mau tahu. Dia siap abang ni juga lelaki dia. Hak lain taat, nikah lain mau tahu. Macam tu punya teji pula dia ni. Apatah lagi menjaga kehormatan diri. Jadi ini semua benda-benda yang Allah Ta'ala bagi dekat orang perempuan, yang orang perempuan sebenarnya boleh melakukan perkara tersebut. Cuma dia memerlukan kepada kekuatan mujahadah diri dia. Okay? Ia juga mensifatkan mereka sebagai telur yang tersembunyi dan perempuan-perempuan yang berkurung di dalam kemah-kemah. Okay? Nah, abang kata orang perempuan ni kehebatannya bila dia menjaga kehormatan dia ni, yang mana ianya merupakan satu perkara yang cukup berharga. Okay? Nah, abang kata dia seumpama seekor gagak putih di tengah ataupun di dalam kebanyakan gagak hitam. Nak cari yang solehah ni keadaan dah tentulah. Itu yang disebut tu perumpamaan seumpama telur yang tersembunyi dan perempuan-perempuan yang berkurung di dalam kemah-kemah. Nak kata orang tak pernah tengok, orang suka nak tengok, suka untuk miliki. Okay? Perempuan-perempuan solehah ni. Jadi benda ni yang kita nak cari ni. Jadi nak cari yang solehah tu pastikan kita soleh dulu.
Bila kita soleh, mintalah yang soleha. Kita pun toleh nak soleha. Mau tahu, boleh nama ya lah. Cuba kalau kenal dengan kita nama soleha. Lama nama pun nama soleha ni lah. Lama ni lupa. Nak sebut pun susah ni. Kita ingat siapa dia pun. Dia yang kata nama pun. Okay, jadi nak abang kata, ini kaedah orang perempuan yang hebat. Islam juga mengharamkan percampuran antara lelaki dan perempuan walaupun di masjid. Terang-terang ya Allah. Nak mata walaupun dalam masjid, tak boleh campur lelaki perempuan. Kena asyik. Okay, apatah lagi buat program-program di dalam masjid ataupun perkarangan masjid. Orang kita kadang-kadang pernah jadi benar-benar loh. Tidak, bulan besar kan. So, kalau buat lampu semua contoh lah. Tak pun nampak buka besar malam 27 lekor ke apa kan. Jenis gotong royong Oh, dia semangat lebih oh. Dia kadang-kadang dia lagak sebab apa semangat. So, benda-benda lagu ni kena jaga. Tak kira lah kita tu baik kalau mana pun dalam masyarakat kita kena jaga batasan-batasan ni. Jangan duk lajak sangat. Mereka telah diperuntukkan pintu-pintunya khusus untuk memasukinya. Nampak? Sampai tahap tu lah. Tapi itulah kaedah orang perempuan ni. Kalau kita di tempat kita ni Alhamdulillah lah. Apatah lagi di negara-negara Arab, lagi lah benda ni dia detail. Kita tu dalam Masjid Nabawi nak masuk ada time. Orang lelaki masuk dulu, lepas tu orang lelaki keluar, orang perempuan pula baru boleh masuk. Sampai tahap tu dia jaga. Benda-benda yang bagus kita kena kata bagus ya. Benda-benda yang tak nak kita kena kata tak boleh lah. Kita nak tawasulkan Nabi tak pergi buat dosa. Jadi kita tolak lah juga. Jadi nak abang kata ni kaedah-kaedah yang kita kena faham. So orang perempuan masuk pintu dia, orang lelaki masuk pintu dia. Di dalam salat kaum perempuan berdiri di belakang saf kaum lelaki. Ni duduk dia nak jadi tu imam sama. Ni yang kata orang perempuan ni pun. Okay. Rasulullah SAW apabila selesai sembahyang menunggu buat seketika sehingga kesemua kaum perempuan keluar dari masjid. Itu kalau jenis pintu yang satu ataupun jenis yang berlumba-lumba. Okay. Jadi bagi mereka dulu. Sekejap mereka keluar habis dulu. Lepas tu baru kita keluar. Kalau mereka ramai, kalau kita seorang, kita mengajak kaum muslimat, jenuh tunggu mereka keluar, kita seorang yang lagi duduk langit duduk tunggu. Baiklah kita keluar dulu, lepas tu mereka keluar. Faham? Kita mengajak mereka, kelas muslimat, ni semua muslimat boleh lah, tunggu nak boleh. Jenuh tunggu lah, biarlah kita balik dulu. Lagi apa balik lah, apa ramai aku seorang lah. Kan? Jadi nak kata ikut keadaan lah. Ni yang Nabi sebut ni waktu sembahyang. Okay? So kalau kaedah dia terpaksa bergabung ataupun bercantum antara lelaki dan perempuan pada satu tempat, biar kita balik tu. Kalau ada ramai. Okay? And then kita balik. Ini kaedah yang Nabi buat. Begitu juga perempuan-perempuan yang menghadiri salat hari raya disediakan tempat khusus untuk mereka. Pendek kata tak ada pencampuran adalah Islam ni. Okay? Perempuan nasi, lelaki nasi. Nabi SAW bila selesai dari memberi khutbah kepada kaum lelaki, menoleh ke alas kaum perempuan dan menyampaikan khutbah kepada mereka. Sampai berapa lah Nabi buat. Kita lalu senang kan nak campur lelaki perempuan sekali pun yalah. Okay. Nah tak ada keadaan kita ni pun dah kena. Tak ada lagi lah orang buat khutbah satu untuk lelaki, satu khutbah untuk perempuan. Demi salah pula, dia kata geng mana pula dah ni. Okay. Orang tu baca khutbah sekali lelaki perempuan jemput. Takkanlah tak ada lagi lah teratur dia. Yang kita dah buat ni kena dah lah. Yang ada pelik sikit semayang kat padang, semayang raya. Itu kira orang kerat lah tu. Okay. Sebab yang tu pun Nabi buat. Bila bagi tak cukup. Okay. Semayang kat padang. Tak pun bagi ada nak semayang kat padang pun. Okey nak ijibah benar. Tak ada. Yang clear benar ni. Dia kata ni masjid tu elok-elok. Dia kata pergi padang apa? Sekali-sekala nak ubah hari ni, nak try semayang kat padang. Kan, nak pun segala cik haji, cik kuki semua nak rasa. Okey. Sebab padang kita bukan macam padang Arab. Padang Arab tak kalau macam kita. Kan, padang kita ni kadang-kadang semayang dengan haul tu main lagi. Dia main butai kucil lah, dia main butai penuh lah. Dan tak mahu semayang dalam masjid. Masjid ada rekod tak murah. Okay? Jadi keadaan tu tak kalau. Tapi cakap khutbah lagi tentu, perempuan tentu kita tak buat lagi lah. Okay? Malah Rasulullah SAW pernah menyuruh kaum perempuan berjalan di pinggir-pinggir jalan supaya tidak bercampur dengan kaum lelaki. Pendek kata ni nak bagi pengasingan di antara lelaki dan perempuan. Tak boleh nak campur. Sementara tu Islam menjaga keharmonian di antara lelaki dan perempuan supaya tidak menimbulkan fitnah. Apakah hikmah di sebalik pengharaman
ini? Jawapannya kata penulis kitab ini, larangan ini mengandungi banyak hikmah. Antaranya yang pertama, perempuan menafikan kehormatan. Percampuran menafikan kehormatan. Seorang ahli hikmah pernah berkata, kehormatan adalah hijab yang dikoyak rapatkan oleh perempuan. Kehormatan adalah hijab yang dikoyak rapatkan oleh percampuran. Sorry, dia demam-demam ni terlalu. Okay. So, abang kata percampuran ni, dia menafikan kehormatan. Bila campur ni, kita tak ada. Tak boleh nak beza yang mana bagus, yang mana tak bagus. Ataupun kita panggil value dia tak ada. Kalau ada campur lelaki perempuan ni tak tahu malu apa semua, nak kata bagus. Pokoknya orang perempuan ni dengan sifat lembut dia, dengan sifat malu dia, dengan sifat macam-macam sifat orang perempuan. Beza dengan orang lelaki dia. Kita memang cemperah dia. So, yang tak heran dengan gambar tu, samsing kampung dusun. Tambah pula samsing lagi tak heran. So, percampuran ni menafikan kehormatan. Maka seorang ahli hikmah pernah berkata, kehormatan adalah hijab yang dikoyak rapatkan oleh percampuran. So, bila campur ni, tak ada dah rasa malu. Orang perempuan hilang rasa malu dia. Bila dah campur lagi perempuan, dan jadi email dah, tu yang dia tak malu sangat. Punya sembang, patut cakap, tak hendak dengan orang. Kenapa? Sebab tak ada kehormatan. Sama pula macam dengan Bangla pula. Allah. Sebab Bangla dia kenal yang ni. Ngeri. Dia boleh mati sebab kita kan. Ini jangan ingat. Betul kita tengok. Hal ini memang benar. Memang benar. Hari ini kita melihat banyak gadis yang terpelihara kehormatannya apabila mengunjungi masyarakat yang hidupnya bercampur gaul tanpa batas dan berada pula di kalangan mereka yang cabul dan fasik. Mereka menjadi tumpuan mata-mata orang-orang yang bodoh. Hari ini kita melihat banyak gadis yang terpelihara kehormatannya apabila mengunjungi masyarakat yang hidupnya bercampur gaul tanpa batas. Salah ayat ini. Okay. Hari ini kita lihat banyak gadis yang tak terpelihara kehormatannya, betul. Okay. Sebab apa? Mengunjungi masyarakat yang hidupnya bercampur gaul tanpa batas dan berada pula di kalangan mereka yang cabul dan fasik. Nah, abang kata kehormatannya tak terpelihara, bukan terpelihara. Mereka menjadi tumpuan mata-mata orang-orang yang bodoh. Nah, abang kata tak terpelihara dah kehormatan orang perempuan ni bila dia hidup dalam masyarakat yang bercampur gaul tanpa batas. Kan, dia kerja. Dulu ni satu ketika dulu orang memandang sinis kepada pekerja-pekerja kilang. Contoh, anak darah pekerja kilang ni dengan kata habis. Tak lah. Merepek. Kan, satu ketika dahulu. Lah tak nak apa-apa dah. Tak merepek, teruskan merepeknya. Yang tak merepek, tak merepek. Sebab dia bilang pun dah ramai mengaji sekarang ni. Satu ketika dahulu, culture shock. Right? Jadi nak kata ni yang berlaku, dia ada kehormatan. Mereka mengajaknya berbuat-buat dan bergurau. Tengok apa kerja. Kan, aku tampak aku duduk atas cara atas duduk atas bas, cara atas bas. Naik motor, cara naik motor. Ngeri. Sebentar kemudian dia kata gadis tersebut membuang semua perasaan malu dan lembut dari dirinya dan serta itu juga kehormatannya hilang. Sebab itu golongan Yahudi pernah menyatakan apabila kita mampu menanggalkan tudung daripada muslimat ataupun orang perempuan Islam, maka tidak mustahil kita akan mampu menanggalkan pakaiannya. Jadi nak abang kata ni antara keadaan yang kita kena faham. Kehormatan sudah tak ada. Lah pakai tudung pun merata, sama tak pakai tudung. Pakai tudung labuh lagi kita. Pakai jubah lagi, pituri susu. Dia panggil susu kangkang. Lupa dah berita susu kangkang. Lupa dah. Jadi apa cepat lupa ni. Kan, masuk dalam Sarawak kan. Pakai tudung labuh, pakai jubah. Pergi supermarket, turi susu, muncul kangkang. La ilaha illallah. Tudung dengan jubah tu bagus dah. Tapi sikap perangai kisuri tu yang kita nak marah ni. Sebab apa? Menjatuhkan imej perempuan-perempuan yang bertudung labuh dan juga berjubah. Ni sebentar ni orang mengambil kesempatan zaman Mahatma dan Soekarno Hatta. Tapi tak boleh lah kata saya tak pakai tudung pun tak apa sebab saya ikhlas. Yang tu bengong. I'm sorry to say. Sebab dia tak reti. Kenapa? Kerana bertudung itu kewajipan Allah Ta'ala. Yang buat jahat itu nombor 2. Dia kata tengok orang
apa dengan dia curi. Kita kira tentang apa yang dia buat dulu. Tuduh dan jubah tu settle. Masalah tu, masalah curi yang salah. Ni masalah tuduh tak pakai. Salahkan tuduh tu. Tak baik hak lagi. Tak ada masalah. Jadi nak kena faham dia dah. Okay. Tak boleh. Tuhan tak memandang hati perut. Tuhan tak memandang. Manusia tak memandang hati perut kita. Tetapi manusia memandang kepada zahir perbuatan yang kita buat. Jadi benda ni kita kena hati. Right? Jadi jangan tu pandai-pandai sebutkan saya tak pakai tudung. Tak apa. Jadi saya ikhlas. Nampak sangat kata tak jadi. Okay. Jadi ini keadaan yang dinyatakan oleh penulis kitab ini antara hikmah yang bakal diperolehi oleh mereka yang menjaga kehormatan diri. Begitu juga percampuran menghilangkan perasaan malu yang merupakan benteng pemelihara dirinya. Nak kata orang perempuan ni antara benteng terkuat sifat malu dia. Lepas tu bila tanya orang nak merisik pun malu, nak nikah kan senyap. Jadi uskut alamatul rada. Dia tu tanda dia tinggi tu. Mana ada orang perempuan nak nikah, cik nak nikah. Mana ada? Tapi zaman lah dah. Tak ada lama tak. Jadi bukan semua lah. Saya bila uskut alamatul rada ni ada banyak lagi lah. Kita tahu nak kata buat kita lah kan. Buat lah buat didik dia lah. Misal-misal apa nak nikah kan. Macam Sadiq Sigara punya geng kan. Pasti dah. Kira anak ada 3 orang perempuan. Jalan dah lah sekali tu. Kalian 2 ekor tu memang melompat mak suruh nikah dia. Mai tak suami sengah. Dah kata apa-apa suruh nikah. Buat pula gila. Kan? Nak cari kebahagiaan ni minat orang lelaki pula. Mai. Okay. Sebab konsep dia salah. Konsep dia meletakkan material sebagai sumber kepada kebahagiaan. Itu yang Firabi buah sufi kat dia. Okay. Kebahagiaan, kesejahteraan datang daripada Allah Ta'ala. Bukan datang daripada bapa. Mahal. Tu buat tasawuf, step down tu lah. Meleleh tu. Ni benda yang kita kena faham. Pak ni nak kerja nak bahagia kena tu cari orang kaya. Padahal kaya tu penyamu dalam lah. Tu yang tak berani nak declare harta dia. I'm sorry to say. Declare lah. Dah berani sangat. Saya ada betul besar sebiji dia dah. Saya dah 2 biji. Declare lah kau tak tengok. Ambil harta banyak lah. Cakap pandai. Ni yang benda yang kita nak kena faham jadi nak kata ni kaedah dah. Orang perempuan ni dia bila ada sifat malu, benteng pemelihara dirinya. Apabila seseorang perempuan hilang sifat malunya, bermakna ia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Atau kama qala Rasulullah. Artinya, jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu kehendaki. Orang tak malu ni apa saja dia buat dia. Maksudnya dia macam-macam keadaan nak cerita. Orang tak malu dia minta larat cerita. Macam-macam cerita. Jangan kita tak malu pun macam-macam passionnya lah. Seluruh orang pun nak duduk sekali. Bukan tak malu dia. I'm sorry to say. Agak-agak lah bro. Seluruh orang. Hang tetamu dia. Yang dia tempek. Dia mengerti lelaki tu. Wah. Tak padan. Tapi dah tak malu. Nak kata apa. Rio. Orang tak malu ni dia lain. Macam kita malu kan. Tapi kenduri pun malu. Tu yang sampai tak pergi rumah masa apa. Malu belajar untuk semua. Kan. Dia batang panggil dia ni. Pakai tak pergi dah dia ni. Kan. Tapi tu kaedah ni kita kena faham. Besok orang perempuan. Kenal kan dia ni. Sebab yang buat panggil tu perempuan. Laki dia tak kalut pun. Dia akan lebih. Kan. I'm sorry to say. Kita ni satu dunia tahu lah. Ada itu jangan buat muka tak malu. Malu-malu sama. Especially kita orang perempuan. So anak-anak darah kita jaga. Apa malu sikit. Jangan sampai tak malu sangat kan. Mak pun malu walaupun dah kahwin dengan pak sama jadi benda ni kena jaga. Seterusnya baca sikit lagi. Percampuran menjatuhkan kemuliaan kaum wanita. Nampak? Seseorang perempuan yang menetap dalam rumahnya adalah seorang perempuan yang mulia dan sentiasa diingini oleh orang lelaki yang bersih. Tetapi perempuan yang bercampur gaul dengan lelaki asing adalah seorang perempuan yang hina, yang tidak sudi dipandang oleh lelaki yang baik. Lelaki jahat pun tak pandang. Lelaki jahat pun pergi tanya anak nikah apa? Wanita solehah kan, nak jadi ibu rumah. Tak tahan. Padahal dia gaji dan guru. Nak nikah apa? Ustazah pilihan. Dia gaji dan guru baru pay. Nak jadi mak
rempit pun jadilah seperti Zulfahmi kan. Menang 2 kali lah, naik podium 2 kali lah, Zulfahmi kan. So mak rempit yang berada di Tasik Gulgor, ingat, merempit di track yang sebenar supaya boleh jadi seperti Zulfahmi. Zulfahmi nama dia kan? Zulfahmi ke? Zulfahmi kan? Semua aku tak tahu kata. Tapi yang pilih lama pun semua agak boleh pada. Menang 2 kali dah naik podium. Di Valencia boleh menang, dekat ni boleh menang ni GP motor. Tahu lah sikit suka-suka bermotor payah apa nak baca khabar kan, tak kena beli, pun baca lah. Tak boleh beli. So nak abang kata kaedah dia orang lelaki ni ambil tanya lah siapa pun, semua nak bini bagus belakang kan. Tak ramah lah bini tak bagus, tapi nak meretek mesti cari perempuan meretek lah. Jadi tu kaedah pencampuran ni. Apabila orang perempuan ni tak campur, duduk dalam rumah, dia menjatuh ataupun dia memelihara kemuliaannya. Tapi bila dia campur, dia menjatuhkan kemuliaannya. Sampai semua orang kenal, si kelompok ni sebut nama budak perempuan ni kenal belakang. Mak rempit belah Separangan Surai kenal, mak rempit belah tu Gajah Mati kenal, mak rempit belah mana tu Kok Tiang pun kenal. Tiang semua terjun sangat tak? Orang tahu. Lepas kata budak si pelugok tu memang rinjang lah. Macam dari tak tahu saya rempit ke mana. Ni semua bukan rempit belakang kawan-kawan aku ni. Tanya dia pun lah ya, berubah bulu jadi orang fikir. Dulu berubah belakang. Tanya ya dia tahu tak. Semua kami tahu belakang. Kosong muhur lah. Sampai di bawah apa yang belah tu tak juga jauh. Kalau nak pinang nak apa-apa jaga yang belah tu tak bagus tu nak tahu. Datang. Sebab apa? Menjatuhkan kehormatan dia. Jadi tu kita nak buka cari hak bagus, hak duduk rumah, hak tak leja, konon-kononnya lah. Tak leja, tak lelut, tak salah, jangan elok. Jadi nak apa kata ini kaedah. Yang mana percampuran menjatuhkan kemuliaan kaum wanita. Yang mana bila dia tak bercampur, dia akan meninggikan martabat kemuliaan kaum wanita tersebut. Begitu juga percampuran menghapuskan sifat percampuran menghapuskan sifat kelakian. Ini bagi orang lelaki. Orang lelaki yang suka kawan orang perempuan, jaga anak kita, bahaya. Bila dia bercampur sangat dengan orang perempuan, dia pula boleh menjatuhkan kelakian dia sebagai seorang lelaki. Oleh kerana banyak bercampur dengan kaum wanita, kita dapati setengah lelaki telah ditimpa penyakit lembut akhlak atau lebih mirip kepada sifat keperempuanan sehingga mencapai tingkatan fondant. Direct, loud and clear. Mok tu pengen sangat anak perempuan, tak dapat. Semua pun anak lelaki bagi pakai baju perempuan. Gila punya mok. I'm sorry to say. Ada tak ada ni? Ada. Anak nombor 1 lelaki, nombor 2 lelaki, nombor 3 lelaki, nombor 4 lelaki, nombor 5 anak memang lelaki lah. Boleh pergi baju perempuan ya. La ilaha illallah punya lah teruk. Satunya anak jadi lembut tu. Ngeri. Kita kena jarang lagi buat gengel lembut sangat apa. Tapi saya mengaji dulu, bukan kata di Malaysia, di Mesir tu ramai gengel Selangor, lembut-lembut yang apa ada. Gengel lembut ni sampai kita boleh training rumah. Tu terang lagi Mesir. Ustaz tu balik main ustaz esok kan. Duduk sini tu tak tahu nak jadi apa. Jadi nak abang kata ni keadaan yang menyebabkan apa? Salah ibu bapa. Ini tak harus jadi terang dalam tarbiyatul aulad. Jadi nak abang kata keadaan dia tanya ya. Ada tu anak kita ni nak pergi kawan perempuan pun tengok. Dia kadang-kadang jadi pecah lagu tu, kadang-kadang ada balik semua perempuan belakang, dia seorang lagi. Jenggot je dulu. Jadi kita ni anak lelaki buat terang lagi. Jatuh sikit-sikit teriak dia macam saya. Ni pantang anak lelaki jatuh sikit teriak tu main nak tengok. Allah ilaha illallah. Manja lebih sangat. Biasa. Anak lelaki kan. Nak cakap apa? Kita dulu pun parut penuh. Nah yang makan kolagen hilang sikit parut pun. Dulu berputus saja parut. Kan? Ni main tak anak sayang sangat pula dah. Seorang lagi sayang. Cucu lelaki pertama. Tak tahan. Langsung tak boleh buat apa. Ni semua fikir kamu. Dia nak buat apa buat. Jatuh kita kira lain. Boleh. Alah, memang kaedah lagi tu. Ni tak ada nak buat apa ni. Tak jatuh tu. Mulut tu dah kira jatuh saja. Dia nak naik. Kaedah dia betul. Aku anak lelaki, aku tahu. Bapak hero, mau tahu. Naik. Jatuh kita kira lain. Dia kaedah anak lelaki malah betul.
jangan sampai melampau sudah. Itu kita kena jaga ya. Ni dah duduk tak duduk di katok anjing dan duduk tak duduk di katok kucing. Tu pokok nak dia bagi abang lah jangan. Kan? Ni sampai dia balik ada cerita ni anak lelaki ni. Dia balik rumah Tok Wan dia. Dia kata kat ayam Tok Wan dia, tak lagi kau tahu lah nasi kau. Tak tahu. Rupanya dia ambil ayam Tok Wan dia pecah dayak bagi mati. Yang tu ganas sangat. Agak-agak kan. Cucu duduk Kuala Lumpur, balik main kampung ni duduk rumah ayam Tok Wan dia. Nanti kau tahu nasi kau. Rupanya dia ambil ayam pecah dayak bagi mati. Ngeri. Najaklah jangan bunuh binatang, jangan buat benda-benda kasar. Takkan anak ni terang-terang nak siap ronda pergi balik kampung, motor titik-titik ni tak galut. Tapi kita tu di dalam sak ni kena jagalah juga. Takut lori dia sapu ya. Kita kena ni tak takut. Ya, jadi nak kata kaedah anak lelaki ni kena didik cara lelaki. Habis tu Nabi dia ajak kita apa? Memanah, menunggang kuda. Okey, lagi-lagi berenang. Ni semua benda-benda yang kita kena ajak lagi dah. Orang mana tak tahu dia. Main bola. Itu yang puluh tu. Kan? Itu yang daripada kecil lagi dah hantar sekolah bola. Nak jadi superstar ni. Kan? Itu lah nak kata apa? Program superstar bola dia. Tak faham. Dan yang kelima, percampuran dan pertempuran. Percampuran dan pertemuan terus-menerus antara lelaki dan wanita kadang-kala boleh menyebabkan berlakunya kejijinan seks yang membawa kepada penyakit yang sukar diubati. Ini adalah kaedah dia. Okay? Ini menyebabkan sesuatu keturunan itu menjadi lemah, mundur dan hilang keistimewaannya. Percampuran dan pertemuan terus-menerus antara lelaki dan wanita kadang-kala boleh menyebabkan berlakunya kejijinan seks yang membawa kepada penyakit yang sukar diubati. Abang kata dia ni lemah syahwat. Bukan kata bersyahwat, jadi lemah pun. Sebab apa? Sedia-sedia duk tengok, tak bersedia-sedia duk makan ni kadang-kadang dia lajak habis. Orang kita kan, makan sampai terlajak ni semua lah orang panggil. Kan? Sebab itu orang tak pergi makan sotong tu banyak sangat. Bila makan dan terlalu banyak, dia pergi. Betul dia tak mau apa bukan sotong. Sama juga dengan makanan-makanan yang lain. Sebab itu kaedah makan ni padan-padan ya. Sekali-sekala yang makan kencok, mana orang makan jari kencok. Gila. Nasi nak orang makan jari. Demam-demam ni nak orang makan kencok. Sebab tu nak makan kencok lagi tu. So nak abang kata jadi skala lah. Ni saya sedia-sedia untuk tengok ni. Semui. So bila dapat penyakit ni sukar diubati. Payahlah pula. Ini menyebabkan sesuatu keturunan itu menjadi lemah, mundur dan hilang keistimewaannya. Tengok badan sendok tapi tak pintar. Kan? Ni kancil lah 850 tebu bro. Habis tu jangan tu. Jangan orang badan-badan fikir boleh bisa dua-tiga. Bisa yang badan sendok ni tak apa lah. Tak boleh dibang lah pokok ya. Tengok lagi sini macam-macam. Padahal tak lagi pun. Dari itu, pakar-pakar pewarisan menegaskan perkahwinan dengan kaum kerabat terdekat boleh menyebabkan lemahnya keturunan. Nak abang kata menikah dia balik dekat ni, sepupu setapak ni. Salah, dia dari kecil kita duduk kawan dengan dia. Kita duduk nampak dia macam adik kita. Agak-agak ada keinginan. Mana lah? Nikah saja sikit Palestin. Jadi lama dia apa? Dia payah tengok yang dia. Palestin kesian hari ni kan. Lepas dibom oleh Palestin pada nama Israel. Dia punya apa nama? Komander meninggal dunia atau bersyahid lah kita panggil. Kita sambut 1 Muharram, pokok Israel ni masanya saya bukit tu. Tak lambat ni. Mesir pun dah caput tangan. Mesir dah kata apa nama Amerika kena ambil tindakan tegas di atas apa yang dilakukan oleh Israel. Kita mendoakan supaya Amerika menghantar tenteranya untuk membela golongan-golongan Hamas ataupun golongan Muslimin di Palestin. Mursi pun negara ni. Geng-geng tu pun faham dan marah. Cuma suasana keadaan masih lagi belum mengizinkan benda itu berlaku. Kita doa. Dia lepas kata sarang kita baca kudu nazilah semua buat. Yang mana macam boleh buat kita buat. Salah apa? Golongan Israel mencabar akan keamanan ataupun mencabar umat Islam sedunia sejauh mana kita mampu membela saudara kita yang berada di Palestin. Dari itu dia kata, perkara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW semenjak 14 kurun yang lalu. Sabda baginda yang bermaksud, jangan kamu berkahwin dengan kaum kerabat terdekat karena ia boleh melahirkan anak yang kurang cerdas. Jadi nak kata kaedah kita ni, carilah yang jauh-jauh sikit. Ni sepupu kita tu sebelah rumah pun kenal sangat. Bila kecil kita tu kawan dengan dia pun anggap kita abang je.
Dia pun tak panggil kita abang, kita pun tak panggil adik, kita cinta dengan dia. Tak padan. Kan? Dia menikah dengan orang lain, kita menikah dengan orang lain. Supaya apa? Kromosom dan juga genetik itu berkembang dan terserlah. Okay? Kembali lagi menikah dengan bangsa asing. Dia kira hebat. Kan? Kita Melayu menikah dengan China, menikah dengan India, menikah dengan Sin. Ini apa yang tak menikah dia? Ini. Ini nombor 1 Melayu, ini nombor 3, ini nombor 3 Sin. Mari kita kuat bayar. Okay? Jadi nak amalkan supaya apa? Genetik itu berkembang. Okay? Supaya keturunan kita cangkahkan. Karbas. Yang Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambunglah pada minggu yang lagi akan datang. Minggu depan saya dekat jarak. Tak apa payah nak kena tukar jadual. Minggu kelima baru boleh masuk tani balik. Okay, itu pun untung bulan ni ada 5 minggu. Kalau ada 4 minggu macam biasa. 3 minggu tertidur kok, 1 minggu jarak atas. Alright? Dah benar nak sharing? Ada salah nak tanya? Kita sebut apa dia lah? Kalau soalan semua ada expo. Kita tengok puncak kasih gelugok bukan macam dulu yang kasih gelugok lah. Dulu jalan ni lah, lalu pun takut lah. Cuba kita cakap pandai Pemutau dah di ujung tu lah. Tak apa lah sana ujung tu. Nak abang kata dulu jalan ni lah, lalu pun takut. Aku bola-bola main dulu berhenti dekat tu ya. Kalau buat balik mana ni patah balik. Tak tahu dah Pemutau itu di ujung. Nak kata dia jadi orang sini kan. Saya main dulu naik betul dekat kampung ya. Saya tak boleh pergi kalau balik situ sangat ni. Patah balik kan. Rupanya Pemutau itu di ujung. Ada kampung mana? Tu tak tahu. Lama tahu. Dengan expo semua dia patang main ni. Hebat dia juga lah. Kan? Itu dah hebat dia juga lah ni. Kalau apa tak hebat lagi tak tahu. Puan dia nak habang kata kasih gelugok tu dah berubah. Kalau orang kasih gelugok tak berubah juga, aku tak tahu lah. Itu dah. Kan? Tak tahu apa pun kena berubah dah. Seperti mana berubahnya kawasan tersebut. Tapi semua boleh tengok lena. Right. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi